Anwar harapkan monsun Azam Baki hilang menjelang Syawal. Skandal adalah satu-satunya perkara yang boleh menggugat pentadbiran PMX. Kalau kita lihat realiti untuk Anwar Ibrahim. Sekarang, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi adalah BFF-nya. Manakala di PKR, anak sendiri adalah timbalan Presiden. Manakala di Borneo, Sabah dan Sarawak, semua parti kawannya. Dan barisan pembangkang pula sibuk pecat memecat satu sama lain. Dan selepas Mahidin daripada Pago letak jawatan sebagai pengurusi Perikatan Nasional, PAS tidak boleh tentukan siapakah penggantinya. Bila kita lihat semua ini, senang nak lihat yang hanya skandal saiz gunung tahan sebesar 1 MDB boleh kacau daun untuk Anwar. Dan tepat seperti itu, bila datang dengan laporan penuh dan lengkap berkaitan pegawai utamanya yang melawan rasuah, Azam Baki. Ketua lawan rasuah dituduh salah guna kuasa dalam melawan rasuah. Bermulanya bulan puasa memberi Anwar sedikit perlindungan. Sebab tidak boleh terlalu bising. Menjerit perlu menghormati bulan Ramadan dalam kalangan mereka yang boleh berkokok. Dan tidak boleh ada himpunan ramai. Sebab itulah bersih rush perhimpunan mereka 3 hari selepas laporan penuh Bloomberg keluar. Sebab mereka tahu Sabtu lalu adalah satu saja masa yang mereka boleh adakan perhimpunan sebelum bulan puasa bermula. Jawatan kuasa khas penyiasatan di bawah Peguam Negara yang PM tubuhkan Jumaat lepas tidak mendapat apa-apa sambutan daripada golongan berpengaruh maupun masyarakat di media sosial. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim minggu ini melahirkan pandangan bahawa lebih banyak perlu dilakukan untuk melawan korupsi termasuk dalam SPRM sendiri. Dan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh seirama dengan DAP untuk meminta Azam bercuti sementara siasatan disempurnakan. Bila Akmal sendiri boleh setuju dengan DAP dan Presiden UMNO Zahid mendiamkan diri, terang yang ini adalah satu isyarat tidak sihat untuk PMX. Joker dalam perkembangan ini adalah ahli Parlimen Pandan, Rafizi Ramli. Dulu Anwar menggunakan Rafizi untuk mengejar semua musuh politiknya berhubung kes rasuah dan kini Rafizi, anak terbiar, duduk di restoran makanan murahnya di Pandan bersedia untuk menyambar setiap kesilapan kerajaan Madani. Ini adalah pertembungan bukan berdasarkan fakta tetapi persepsi. Pada masa ini, Azam Baki masih enggan bercuti. Dia memberitahu bahawa dia tidak bersalah dan dengan itu berhak masih duduk di pejabatnya. Malah, dia menuduh mereka yang tidak dinamakan. Maksudnya orang-orang seperti Rafizi mahu membuangnya supaya dia tidak dapat menyiasat orang-orang seperti Rafizi lagi. Nama Rafizi tidak disebut, tetapi semua laporan tentang siasatan 1.1 bilion ringgit yang melibatkan bekas menteri menuding jari hanya ke satu arah. Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia Perkasa, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM dan Pertubuhan Angkatan Nadi Jiwa Islam Malaysia Panji Malaysia mahu Rafizi disiasat. Yang dituduh menuduh bahawa tuduhan itu berpunca daripada penuduh. Pelik dah susah nak faham. Tapi ini dah macam jadi drama TV. Ingat, jangan lupa yang perkara ini tentang persepsi, bukan fakta. Dan pada waktu kurang bising ini, yang boleh diusahakan hanyalah desas-desus, keluarkan konten. Perang tontonan TikTok dan YouTube malam-malam sambil menunggu sahur. Cerita mana yang rakyat akan percaya? Kalau tekanan terlalu kuat, contohnya kalau ada cerita baru berkenaan Azam, ini boleh memaksa tangan Anwar dan langkah drastik mungkin diambil.
Contohnya kalau kita ingat balik dalam episod Syamsul Iskandar Akin, sudah diketahui bahawa PMX boleh membersihkan tangannya sekiranya keadaan terlalu parah. Apakah yang ada dengan Azam Baki? Apakah Saki Baki dengan Azam Baki?